Pelan-pelan. Okey geng, selamat pagi. Pelan-pelan. Mai. Ayo tunggu. Okey geng, selamat pagi. Video kali ni aku nak bubu ikan . Orang panggil apa? Tempirai . Tempirai ni. Tempirai. Aku baru beli tempirai ni semalam. Jadi hari ni aku nak try. Aku nak tengok. Aku nak letak dekat kawasan Bendang ni, sawah padi ni yang ada parit-parit ni. Aku nak try letak bubu ni. Aku beli kat kedai semalam. Harga dia RM13 je. So aku nak tengok dapat ikan apa. Aku rasa puyuh lah dapat. Jom kita tengok. Pelan-pelan. Anak aku ikut belakang. Pelan-pelan. Ayah. So aku rasa aku akan letak kat sini . Okay, jom kita tengok. So aku akan letak kat sini . Okay ni. Pelan-pelan . Pelan-pelan. Dalam ke? Okay, aku letak kat sini. So kita tengok hasil dia. Mungkin aku akan ambil nanti. Aku sekarang letak dalam pukul 8.30 pagi. Tengok dalam 2-3 jam ni aku main angkat tengok macam mana. Tengok hasil. Kalau tak ada hasil dalam 2 jam sini, aku akan ubah. Aku akan ubah pergi sana ke. Tengok macam mana. Okay kan, sekali 2-3 jam lagi kita main balik tengok. Jom. Mah. Shhh. Okay. Dia situ, ni semua api. Dia situ, semua api ni. Okay. So aku tak bubu kat sini. So kita tengok hasil . Tepi. Ayah angkat. Tu. Tu. Tepi. Ada belut. Okay, ni je hasil. Yang lain semua nampak ikan-ikan semilang ke semilai ni. Ini ada. Jom kita letak lagi sekali . Kali ni aku letak jauh sikit ke tengah sini. Okay, ada banyak ikan. Let's go. Ni aku dapat belut. Tu ada anak sepat dengan semilai ke semilang. Anak semilang. Itu je. Ini ikan. Ni ada bubu. Mak mentua aku bubuh ni. Ni sekali petang aku angkat balik. Okay, let's go. Okay kan, dah hampir 4 jam. So aku nak ambil punya hasil. Let's go. Duduk sini. Tamak Mina duduk sini. Jangan mai. Ini dia hasil. Tak banyak. Okay. So inilah hasil . Belut nak keluar. Okay kan? Itu saja. Let's go.